Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Kembali lagi kita dalam sesi ulasan paling pejal, paling jujur dan paling tak ada filter dalam dunia. Minggu ni, bumi Eropah bergegar dengan aksi semi-final. Kita ada Champions League, Europa League, sampai ke Conference League, Tok Nenek League. Tapi apa yang menariknya minggu ni, kualiti bola yang dihidang kepada kita ni ibarat langit dengan bumi. Ada game yang penuh dengan skill, kualiti, gol bertimbun. Ini kita panggil level kayangan. Tapi dalam masa yang sama, ada satu game lagi tu yang bau dia, Masya Allah. Inilah keindahan bola sepak. Mari. So untuk UCL semi-final kemarin, first leg, aku sifatkan dia punya beza dua game tu macam kambing dengan bigi-bigi. Tak matching langsung dan masih bermain dalam kepala. Aku ingat lagi match Barca lawan Inter last season, kat mana one of the best meet up yang mata kita dapat tengok. Ini kali PSG Bayern, aku tak tahulah. Clue, kehilangan kata-kata betapa planet namiknya game ni. Betapa super saya punya level lah game ni. Pacho drop Luis Diaz dalam box, Harry Kane fire 0-1. Tengok Olise lawan Nuno Mendes kat tepi tu pun, aku tengok dah macam Stone Cold lawan The Rock. Sedap dia. Tak cerita banyak. Cuma minit ke-20 tu, aku tengok Dembele sayang gila tak skor. One by one, counter sederap PSG bagi tiba-tiba tu. Kan? Kau tak boleh biarkan Kvaratskhelia Kelia dekat wing tu. Itu jadi satu-satu tu. Dan dia dekat Napoli memang sedap. Tapi Kvaratskhelia dia dekat PSG, main macam good weh. Season ni Kvaratskhelia, kalau kau nak tahu, dia dah beat Dembele last season punya performance tau. Tak tahulah nak letak Ballon d'Or tu macam mana lah. Dan siapa expect João Neves yang paling pendek, paling renek dalam PSG, score header. Dan Bayern tahu tau, diorang tak boleh layan sangat lorat PSG ni. Turun momentum sikit, kau tengok Olise, dia terus sensorang rejam tengah gawang. Dia tiba dekat tengah tau, dia target Neuer tau. 4 player PSG sekeliling dia, dua-dua. Dan kalau kau rasa 4 gol tu tak cukup, half time tu jugalah dia handball Alphonso Davies, penalti Dembele, 3-2. Dua-dua tim ni memang dikenali dengan free flowing attacking football tau. Kreatif, klinik, kesihatan, mentaliti diorang memang luar biasa. Dan game ni deliver semua benda tu. Betapa kurang ajarnya, selepas 15 minit je second half, Kvaratskhelia skor bagi 4-2. Dembele secara santai kan tengok, ditembaknya tiang masuk ke dalam 5-2. Aku masih tengah tengok tu, aku cakap ini gol jenis apa ni? Neuer kat belakang tu sampai tahap satu save pun tak ada. Dah macam jual produk kebolosan tau si Neuer malam tu. Ingat, itu Neuer tau, bukan Anthony Kinski. PSG rekod 5 on target, 5-5 tu dia bantai skor. First team ever buat benda ni dalam knockout UCL. Dan bila kita rasa yang game tu dah out untuk Bayern, rasa macam dah give up untuk Bayern, Upamecano dia header potong nipis lah, 64 minit jadi 5-3. Tapi rasanya menurut aku punya pemerhatian, memang nipis sangat dia punya potong tu. Serupa macam Upamecano tu tak payah sentuh dah pun, dia elok jadi John Cena Dan bila Harry Kane bermain sebagai seorang CM dekat tengah, aku tengok dia hantar bola tu lebih daripada Bruno lagi dia. Luis Diaz punya gol yang last tu epic mat, 5-4. Cerita dia kan, walaupun dah penat, masing-masing cari gawang lagi tau. Dia macam tak ada second leg. Mayulu tembak tiang, Pacho clearance, seluruh game 13 on target, 9 gol skor. Engkau rasa apa? Rasa macam tengok perang saudara menengoknya. Untuk aku, walaupun Bayern kalah first leg, tapi rasa macam tak ada pengalah puas hati weh. Dan untuk second leg, this far from gone. Allianz Arena plus Bayern, 1 gol je beza. Tak ada Gnabry sebab injured. Tapi Kane, Olise, Diaz, kekal trio KOD paling aku suka. Kane punya turun bawah tu memang sedap tengok. Betapa luar biasanya manusia bernama Harry Kane tu. Dan kalau Bayern mampu ketatkan balik garaj kat belakang, diorang mungkin boleh overturn deficit ni. PSG punya trio sama, another level. Berita buruk, Hakimi injured. Tapi dalam 10 game straight sekarang ni, PSG tak skor lebih daripada 2 gol. Satu kali je tau. Satu kali. Tapi dekat sini kan, aku ambil faktor kerasukan Bayern dekat Allianz Arena. Sikit lah dia punya persen. Aku ke arah Bayern sikit untuk final kali ni. Sebab based on record dekat Allianz Arena, tahun 2026, satu kali je tau Bayern skor 1 gol. Lain, range dia kata berapa? Daripada 2 sampai ke 8 gol non-stop. So senang cerita guys, untuk PSG, untuk Bayern ni, season ni, ini good punya level ni. Sayang kan, patut PSG Bayern ni main kat final kan. Ini aku cakap, apa tangkal lah UEFA pakai. Tapi sejujurnya overall, kalau PSG ke Bayern ke pergi final, tak ada masalah pun, tak ada hal pun. Dan apa lagi, selesai halal ball, sekarang kita pergi ke was-was ball. Dah mari.
Ini dia enjoy game ni sebenarnya. Sebab aku memang dah pasak dalam kepala aku ni yang match ni jadi macam apa. Jadi dia tak rasa kecewa, dia lebih kepada layan. Dia punya haram dah terbukti dah. Bila seawal 0 minit je, fan Atletico tu dah baling tisu tandas tau ke padang. Simbolik betapa haramnya pertemuan ni. Tapi jangan silap, dia tidak seharam yang dijangka. Jangan bimbang, aku backup. Sebab aku enjoy gila second half tu sampai habis. Cuma aku nak cakap terima kasih pada Atletico yang menghidupkan game ni. Dan Arteta pula dia amalkan teknik apa, mengubati, which is prevention is the best medicine. Memang Arsenal prevent repeat naik, prevent repeat naik. It's embarrassing. It's a disgrace. That's what it is, a disgrace. Dan yang kelakarnya, aku tengok Simeone dengan Arteta lagi 8 minit nak habis game weh. Masing-masing dia terus suruh budak dia main defend. Aku tak boleh Habis kalau dua-dua defend, takkan referee tu nak main bola seorang? Dia buka momen game ni dengan Madueke punya cross dan Hincapié tu hampir terkeliru dengan kewujudan tunduk udang kat depan, miss. Alvarez kena hurung dengan 5 player, tetap dapat cari ruang shot, raya save. Superb gila Alvarez. Hansko jatuhkan Gyökeres. Arsenal lead dan naik awal second half. Lookman, Griezmann, Alvarez nyaris so. Selepas tu kau tengok terus apa? Ben putih kena tangan, terus putih mata. Alvarez game buat penalti. Walaupun Raya baru je dapat training daripada coach. Sampai kejung rupanya Raya tengok penalti walaupun selepas di coach. Griezmann, Lookman lemah shoot masing-masing. Aku tak tahulah kenapa. Walaupun tinggal Raya je. Game okey-okey je guys, tapi dua-dua tak klinik guys. Serius. Dan overall meet up Atletico Arsenal ni aku sifatkan sedap dia tu macam kambing secara keseluruhan lah Sebab lebih pejal, keras, tapi lemak dia kurang. Dan bau dia guys, bau dia hamis weh. Daripada total shot Atletico tu 18, Arsenal 11, berkesudahan dengan berapa? 4 on target je weh. Selepas tolak penalti, force lebih kurang match PSG Bayern je. Tapi jumlah cubaan mencari penalti dan mencari penipuan pun lagi tinggi daripada PSG Bayern tau. Tapi total cut cuma 1. Kau bayangkan, menyelam ke dasar yang paling kelam pun tak ada cut. Beberapa kali ada aku tengok adegan tarik menarik pun tak ada cut. Sekali Hansko kena tuduh dengan ref, baru dapat first cut match ni. Masalahnya bila decision tu overturn, tak pula dia overturn cut si Hansko tu. Simeone sampai merana aku tengok. Dia minta Eze tu kena cut sebab dapat kepas salam. Tak dapat weh. Simeone aku tengok dia macam gini aku tengok. Merana member. Tapi aku tak blame ref Mungkin dia terlebih civic punya orang. So fair play pada ref. Cuma level kebaikan ref ni tinggi sangat lah. Aku rasa untuk match seharam ni 2 penalti, kalau tak 3 penalti, mudah terpedaya rupanya ref ni. Lurus Bruno. Dan memang selain daripada adegan 2-3 penalti tadi, memang highlight utama dia ada pakcik makan roti seorang tu. Itu sebenarnya kalau nak tahu, daripada dia tengok game, baik dia buat benjo. Kenyang juga tak gitu. Dan guys, untuk second leg nanti, Arsenal actually ada beberapa faktor yang favor diorang. Kau dengar sini. First, diorang pernah beat Atletico 4-0 awal season ni. Second, aku tak tahu sejauh mana, tapi Alvarez dengar cerita injured ankle dia, Eze duk jatuh lutut baru ni, tak 100%. And then walaupun Arsenal struggle berapa nak create dekat Madrid, tapi home crowd, better pitch, potential ada dekat situ. Lagi-lagi kalau Arteta suruh staff dia guna teknik air sejuk tu macam sebelum ni, memang jadi. Sebab bukan apa, memang tak jadi apa lah Atletico. Tak ingat masa 4-0 lagi tu, player Atletico datang stadium, habis ditutupnya water heater, sampai demam kura budak Atletico waktu tu. Itu yang 4 gol kena tu. Aku ingat lagi Atletico dia komplain pada UEFA terus. Cuma bila sebut pasal air ni, Arteta aku rasa dia patut jadi bomber dia. Sampai air pun dia pendajal dadak Simeone ni macam harai betul. Tapi lupa nak cakap, Atletico untuk semi final dia orang sebenarnya ada 57% tau win rate qualify ke final. Buktinya dah 9 kali Atletico dapat pergi final. Dan aku rasa kita kena betul-betul watch out untuk second leg. Tapi tak kisahlah haram ball ke, masalah water heater ke, yang penting Arteta tetap. Or is it more Fire. I'm on fire. So guys, minggu depan kita akan tahu siapa yang bakal tempah tiket ke final. Let's go. Drop prediction korang untuk second leg. Aku gerak dulu. Apa-apa hal kita sambung dekat ruang yang komen. Aku Bro Hans. Thanks for watching. Aku lupa like, share, komen, subscribe semua sekali lah. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم
المظالم حتى الأراضين ساموا. Aku tak boleh lama-lama sebenarnya. Sebab bila borak pasal Simeone, borak pasal Arteta ni, tak boleh lah. Tak boleh. Tak kuat.